Assalamualaikum kepada semua pejuang-pejuang jentera purba. Okay guys, selamat datang ke YouTube channel saya, Carus Pista. Okay, hari ini saya akan kongsikan sedikit berkenaan modifikasi jentera purba. Tapi kali ini agak berlainan. Jadi di depan anda ni sebuah jentera pejuang Yamaha Bailey R. Okay, ini bukan motor saya, tapi ini motor customer saya ataupun pejuang Yamaha Sport, Yamaha Bailey R. Okey, set ni owner ni beli pada saya 2-3 bulan lepas macam tu. Syukur alhamdulillah, owner pun dia pasang sendiri. Dia pasang sendiri tanpa pomen luar, maksudnya dia pasang sendiri. Dia bertanyakan pada saya dan saya berurusan melalui WhatsApp semua. Syukur dia dapat pasang dengan jayanya. Kan nak cakap owner sendiri mengaku dia bukan pomen, tapi dia tahu pegang spana. So dekat sini saya rasa seronok lah. Kan tengok cara pemasangan dia semua okey, tak ada masalah. Make up dia semua sendiri. Saya tengok ala-ala Black Mamba kan. Okey. Tapi malangnya owner ni dia masih lagi belajar berkenaan bahagian enjin. Dia sendiri beritahu saya dia masih lagi nak belajar berkenaan dengan enjin. Memandangkan tagline yang utama ni, memandangkan lagi hampirlah lebih kurang dalam 40 hari lagi. Ni dah bulan 8, 40 hari lagi ataupun tak sampai lagi 1 bulan untuk TTS Yamaha Sport di Cameron Highland. Jadinya owner pun rasa macam nak belajar, takut tak sempat apa semua. Jadi owner ambil pendekatan untuk hantar kepada saya. Owner mengadulah bagi dia bawa motor first kali macam biasalah tak cukup power. Okey, tak cukup power. Lepas tu pula kadang-kadang ada jam panas apa semua. Jadi anda pun tahu kan, saya sebelum ni banyak projek-projek yang saya buat. Kan projek-projek modified yang memecahkan kepala saya sendiri. Kan bukan memecahkan accident ke apa, bukan ya, memecahkan untuk berfikir kan. Jadi saya cakap saya kosongkan slot kan, sedangkan ni ada lagi 2-3 biji lah. Jadinya ini untuk saya buat motor customer ni, saya dihantar kepada saya cek balik. Okey, motor ni dia dah ubah suai, setting, dia tukar exhaust apa semua. Jadi saya tanya dia, setting pilot minjet semua ke, ataupun blok dah potin semua ke. Okay, jadinya owner memang tak tahu apa-apa. Bila saya start, saya test bawa, kan macam biasalah kita dapat detect lah, dapat detect, dapat kesan yang minyak agak kurang, setting sprocket tidak ngam, ratio sprocket, kan. Jadi motor ni saya akan tunjuk pada anda semua satu persatu apa yang saya buat, daripada kurang laju, kan, kurang laju kepada power yang maksimum. Bukan yang maksimum padu-padu lah, bukan. Owner nak spare asal, maksudnya spare asal tu head block standard, carburetor standard, tapi dalam masa yang sama ada power. Lepas tu pula boleh bawa ride. Ok guys, saya akan tunjukkan dekat anda satu persatu apa yang saya buat. Tapi agak lambat sikit lah kan, sebab anda tahu saya lah komen, saya lah yang buka motor, saya lah yang juru auditnya. Ok guys, stay tune. Tunggu saya akan buat satu persatu video. Ok guys. Okay guys,
Tadi yang dah lihat saya buat video time lapse yang saya buka cover set, buka head block, buka exhaust semualah. Jadi depan anda ni saya dah buka dia punya head block, saya dah cabut satu persatu termasuk dia punya piston sekali semualah. Okey. Dekat sini saya akan mengupas satu persatu apakah permasalahan yang berlaku pada motor ni. Okey. First kali saya nak tunjukkan dekat dia punya piston. Dia punya piston ada cala atas dan bawah. Okey, yang ni. Okey, anak panah ke bawah lah. Okey, atas cala sikit, bawah cala agak banyak. Okey, dia punya cala tu agak banyak. Sekejap saya fokus ya. Ni cala ni yang belah bawah dan ni yang sebelah atas. Okey, dekat sebelah bawah ni kebiasaannya jam disebabkan tuti. Okey, untuk di sebelah atas jam disebabkan minyak tak cukup. Okey, dekat sini saya boleh lihat lah, betul lah, saya bawa minyak tak cukup. Owner pun pernah mengadu saya sebelum ni, pump tuti dia ada problem. Ini kemungkinan cala yang agak teruk mungkin disebabkan tuti. Okey, ini orang cakap macam pendapat saya sendirilah kan, bukan 100% begitu tepat. Disebabkan keseluruhan ni disebabkan oleh pembakaran dalam blok, dekat head, merangkumi semualah. Jangan kita terus bagi kesimpulan, assume yang okey, cala bawah tuti, cala atas minyak. Itu kita boleh guna pakai dalam 60 ke 70% saja, tapi dia merangkumi semua. Kenapa saya cakap begitu? Okey, dekat sini okey, kita boleh nampaklah kesan minyak tak cukup. Okey, kita dapat tahu betul memang sebelum ni saya bawa motor owner ni memang minyak tak cukup. Sebabkan dia memakai exhaust aftermarket. Dekat sini boleh jadi juga minyak dan tuti juga tak support disebabkan exhaust dia terlampau lawas. Exhaust terlampau lawas, tapi minyak dan tuti tidak cukup. Okey, ini bukan setakat pada piston sahaja. Okey, kenapa boleh jadi macam ni? Ini efek keseluruhan macam saya cakap tadi. Okey, bila saya cek balik saiz piston, okey, owner tidak tahu dia punya piston saiz berapa. Jadi bila saya cek balik piston dia saiz, sekejap ya, saya tengok lah, dalam video agak susah sikit. Okey, piston dia bersaiz 150 Yamaha Sport, maksudnya okey, 151.50 Yamaha Sport, 51.50 mm. Maksudnya piston ni lagi 2 kali 1000 telah mencapai 200 Yamaha Sport bersamaan 00 SS. Okey, bila saya cek balik head dia, dapur luar ni, dapur luar, dapur dalam, ini saya panggil dapur lah ya. Setengah orang, ada setengah komen panggil squish band apa semua, tapi saya cakap bahasa kampung je. Janji anda faham. Kalau anda tidak faham, anda boleh komen di bawah ya. Okey, dekat sini saya sudah cek. Okey, dia bersaiz 50.75 mm. Dekat sini saya dah boleh dapati dia punya kompres pun agak padat, dia punya CR, sebab piston bersaiz 51.50 dan kawah luar ni 50.75 mm. Jadinya hampir 1 mm perbezaan daripada piston dan kawah head. Okey, anda boleh lihat dia lebih. Jadi dekat sini kompres akan menjadi sangat tinggi, dan apabila kawah luar ni kecil, secara automatiknya dapur dalam ni dia akan ikut kecil.
Yelah, kalau kita besarkan luar ni, dalam pun kita besarkan. Kalau dah dalam, kalau dah luar tu kecil, secara automatiknya dalam pun kecil. Dekat sini saya pun boleh dapatilah bahagian head pun ada problem. Itu pun salah satu faktor menyebabkan jam panas. Okey. Dekat situ pun salah satu faktornya, iaitu kawah luar dan kawah dalam. Ramai juga yang player bertanya kepada saya, Rul, kawah apa yang sesuai, CR apa yang sesuai untuk kita set up untuk Yamaha Sport ni. Jadi itu satu jawapan yang saya nak bagi secara terperinci pun susah. Dia semua berdasarkan pada setting dan cara pomen anda sendiri yang tentukan, pada setting anda semua sendiri. Sebab ini semua bergantung. Kalau kita besarkan kawah ni, kita besarkan kawah radius, radius dalam, dia punya taper, squish band dia, angle. Jadi kat sini semua main peranan untuk anda set up head. Sebenarnya head ni mainkan peranan yang agak penting. Jadi dekat sini, bila saya buka balik, saya tengok head agak kecil, piston besar. Jadi kat sini pun saya boleh detect dia punya permasalahan. Okey, selesai sudah antara piston dan head. Okey, kita beralih pula kepada blok. Okey, ni blok dia. Blok dia kalau saya tengok dengan mata yang kasar, lubang-lubang blok dia masih lagi standard. Cuma bahagian boost pot, ialah ni main pot, ni boost pot. Okey, sebab dia tak ada secondary pot. Kalau SS dia ada main pot, dia ada secondary pot. Kan? Yang ini dia punya boost pot dia dah potin. Anda boleh lihat dekat sebelah sini masih lagi, sekejap ya. Masih lagi standard. Sebelah sini dan sebelah sini masih lagi standard. Ada tulisan 2JG ni. Okey, ni masih lagi tidak potin. Cuma boost pot saya tak pastilah owner lama ataupun owner yang potin. Boleh lihat kawasan sini dah potin. Okey, mungkin dia potin untuk melancarkan. Saya tak pastilah dia punya siapa yang potin. Okey, itu tak ada masalah kalau bagi saya. Okey, cuma bagi saya lebih pentingkan yang sebelah dalam. Sebelah dalam sini dia punya boost pot sini. Ini yang mainkan peranan yang paling penting. Dia punya lubang air pun masih lagi standard. Okey guys, dekat sini lubang exhaust standard, lubang main pot semua standard. Jadi dekat sini blok tidak begitu lawas. Dekat sini memang akan loss power paling banyak sekali di bahagian lubang exhaust. Duration port exhaust ni main peranan yang paling banyak. Okey, anda boleh lihat dia kerak-kerak lama telah menutupi lubang exhaust ni. Okay, sekejap ya, saya buka flash. Okey, anda boleh lihat. Kalau anda nampak lubang exhaust, ya kat situ. Anda boleh lihat lubang exhaust dia dah menutup. Kalau anda boleh lihat sini, kawasan sini. Ni kerak ni. Kerak ni dah menutup. Ni lubang exhaust dia. Lubang exhaust dan kerak-kerak di atas ni. Dia dah menutup lubang exhaust tu sendiri. Dari dekat sini memang loss power begitu banyak. Anda boleh lihat yang clear sekali. Dekat hujung sini bucu-bucu. Memang loss power akan banyak. Bila lubang exhaust standard, kerak pun menutup semua. Memang bukan setakat power je loss, semuanya loss. Dengan keadaan sempit, CR yang agak tinggi, memang harapan jam panas tu tinggi. Jadi dekat sini saya pun perlu potting lubang exhaust ni mengikut saiz lubang exhaust SS, untuk respon yang agak mampat, padat. Macam tu bahasa dia. Okey, anda boleh lihat kan, dia punya lubang-lubang dekat sini. Saya nak tunjuk pun agak susah. Sini
Ini semua kerak ni. Ni kalau saya korek ni, memang kerak-kerak dia keluar. Okay guys. Tidak ya, ada iklan. Tadi dekat sini saya akan poting lubang exhaust ni satu persatu, termasuk dengan boost port, dia punya main port semua. Untuk lawas, sebabnya kenapa saya poting, disebabkan piston dia sudah lebih besar. Maksudnya piston dia telah bukan saiz lagi saiz Yamaha Sport. Bagi saya, kalau piston tu masih lagi bawah saiz 100, saya akan showkan kepada player-player tersebut ataupun kepada owner tersebut untuk kita poting sekadar buang karbon, ataupun kita poting secara bagi lancar dan lawas saja. Tapi kalau piston dah melebihi piston 100 ataupun 1 mm dan ke atas, saya akan showkan untuk poting spek SS. Maksudnya spek piston SS, blok SS. Tak silap saya, lebar dia lebih kurang dalam 38 macam tu lah, kalau seingat saya lah. Kan, untuk tinggi dia semua saya akan set up balik. Okey, jadinya saya akan poting blok ni. Saya akan touch up balik semua. Kan, sebab dah alang-alang kita buka, jadinya saya akan discuss balik dengan owner sama ada dia nak kekalkan pakai carburetor standard, atau untuk respon yang lebih sedap, piston carburetor SS dan revolve SS satu set. Itu semua bergantung kepada owner lah. Kalau owner setuju, saya akan tukar. Kalau owner tak setuju, saya akan set upkan balik carburetor Yamaha Sport standard, tapi kita buat spek SS. Head block spek SS, carburetor Yamaha Sport, tapi untuk lubang intake kita akan poting lah. Sebab anda semua tahu, kepada anda player-player Yamaha Sport mesti tahu besar manalah lubang intake Yamaha Sport nak dibandingkan dengan SS kan. Jadi saya akan poting blok ni. Saya akan buka kawah untuk head, untuk respon yang lebih padat. Dan sebelum tu, sebelum saya pergi ke poting, dekat sini kalau anda perasan, power scoop owner tidak pakai power scoop yang kali hitam tu. Kan, itulah dia punya power scoop untuk menyerap ataupun satu friction harbor. Bila harbor tu lalu dekat head, kita bawa motor, jadi angin tu berkumpul dekat head untuk penyejukan. Macam SS dia ada kipas, macam Yamaha Sport dia ada dekat sini. Dia ada dekat sini kan, yang hitam tu punya power scoop tu lah. Jadinya saya akan beritahu owner supaya pakai power scoop tu untuk mengurangkan kadar jam panas, kadar peratus jam panas. Okay guys, saya akan poting dulu. Kita akan jumpa kepada next video. Okay guys, settle sudah pemotingan untuk blok Yamaha Sport. Jadi video yang sebelum ni anda lihat blok dia ni kan, dia punya boost port. Ni saya dah touch up boost port, transfer port, exhaust. Ni semua saya dah poting. Tengok, inilah hasilnya. Hasil saya poting untuk boost port semua. Kan, kita bagi lancar dan lawas. Ini untuk spek SS. Jadi untuk lubang exhaust anda boleh lihat daripada semalam kan, video yang sebelum ni dia ada kerak-kerak apa semua. Jadi kita dah buka duration, dia punya duration supaya lebih lawas. Jadi kat sini tak ada masalah lah kan, InsyaAllah tak ada masalah untuk blok ni. Jadi owner pun minta ribu sekali. Maksudnya sebelum ni piston 150, jadi kita ribu pada 175 kan. Jadi dekat sini saya terus buat spek SS. Kan banyaklah perbezaan dia daripada boost port kan, belah dalam yang penting ni, belah dalam exhaust dia.
kita buka ikut spek SS. Kan sebab ni piston dia 175, kita ikut spek SS. Okey, ni settle bahagian blok. Ini kita beralih pula kepada bahagian head. Kan head ni. Head ni saya dah buat. Kan kita buka kawah. Kita adjust balik CR dia. Dia punya squeeze band, dia punya radius. Anda perasan sini ada taper dia. Taper kita buat. Kan ni head dia ni ada macam satu kok lah ni. Tapi ni tak ada apa ni. Kan physical head ni. Ni head dia. Kita dah buat porting dekat head, porting dekat blok. Okey, porting dekat head, porting dekat blok. Kan ini spek SS untuk naik Cameron Highland yang akan datang ni. Okey, ni piston dia. Piston dia 175 Yamaha Sport. Kan bersamaan 51.75 mm. Piston ni piston RK made in Japan. Made in Japan. Nampak ya. Made in Japan. Piston ni saya pakai NPR. Piston ni kita pakai NPR. Okay guys. Jadi inilah hasilnya lepas saya dah potting semua. Kan head dengan tu, head dengan blok, ikut spek. Jadi kita akan set up untuk carburetor Yamaha Sport standard dulu buat masa ni. Jadi saya akan pasang pada motor. Kita akan check lah setup macam mana. Kita baca balik minyak, pilot inject dia semua. Dan saya akan tunjukkan kepada anda semua macam mana hasilnya. Okay guys, stay tuned.